Ini adalah hujah-hujah baru bagi mengambil alih bahawa sesungguhnya nak ambil Arab Saudi sebagai sebahagian daripada the Judah State ataupun sebagai sebuah daripada negara Zion. Dia merangkumi sampai ke Mekah dan juga dia merangkumi tanah suci orang Islam yang paling suci. Setelah mereka tahu, kenapa dia berani membuat tema tersebut? Tema dengan mengatakan kerana Khaybar ada di sana, Khaybar disebut dalam sejarah orang Islam, Khaybar itu tanda orang Israel telah sampai lebih dulu. Mereka mencipta naratif bahawa sesungguhnya orang Israel berpindah dan berada berdekatan dengan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim kerana mereka yakin Nabi yang terakhir itu adalah di kalangan Bani Israel. Kemudian barulah datang orang Arab. Saya nak ingatkan tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham. Kenapa dia boleh buat begini? Kerana dia tahu bila dia mengambil Masjid Al-Aqsa, orang Islam kemudiannya berada dalam keadaan 80 tahun. 59 tahun sebagai penjajahan terus dan 78 tahun sebagai penjajahan tidak terus. Sebab dia faham, kalaulah kita dah mengambil dan kepung tanah suci mereka yang ketiga dan orang Islam ini tak tahu apa satu bagaimana nak membina ketahanan negara Islam, tak tahu bagaimana menentukan bahawa tanah mana satu tanah umat Islam kerana dipecahkan oleh nation state. Sebab orang kata Mesir dia perang lah, ini tanah air dia Mesir. Syria dia perang lah, itu tanah air dia Syria. Maka orang-orang kita yang berada di luar daripada bumi 6 negara yang Mesir nak membina, yang Israel nak membina tanah air dia, tak ada apa perasaan. Sebab Israel telah menguji perasaan kita dalam isu Masjid Al-Aqsa. Sebab tu saya bagi tahu kan, masalah yang paling besar setiap kali saya bertemu dengan tuan-tuan orang awam adalah keseimbangan kesedaran. Kalaulah sekarang ni semua orang Islam yang hadir dalam majlis ni telah pun ada satu standard pengetahuan yang ditentukan oleh para ulama. Kita balik pada pandangan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ghazali. Kerana dalam susunan Islam ini telah jelas, para ulama memainkan peranan yang penting untuk menentukan cara umat Islam berfikir. Kerana mereka mempunyai hierarki yang paling tinggi dalam menentukan pola ataupun menentukan kaedah kita berpegang pada satu keadaan. Kata Imam Syafi'i, akidah para ulama berada dalam tahap yang paling atas. Yang kedua adalah para da'i, orang yang akan menyampai dan menyebarkan keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh para ulama. Yang ketiga barulah orang awam seperti saya, yang datang untuk menjelaskan pada tuan-tuan pandangan kita sebagai orang awam dalam bercakap mengenai isu Gaza. Tapi oleh kerana tak ada siapa pun di sini yang telah terlatih dari segi agama, yang telah terpegang dari segi agamanya, mengatakan apa itu pegangan kita dalam isu Palestin dan apa itu pegangan kita dalam Al-Aqsa. Dia tak ditekankan menjadikan bila seorang seperti saya datang bercerita tentang Palestin ataupun video dia viral, orang akan kata keluar ter-Palestin. Dia inilah yang paling terfakta. Dia inilah menjadi satu penghinaan bagi mereka yang rasa-rasa siapa-siapa saja nak berjuang pada Palestin boleh dihina. Kerana orang tak faham bahawa kedudukan Masjid Al-Aqsa, kerana imbangan pengetahuan tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tak suka saya malam ni tuan-tuan rekod, dia inilah paling ter-Palestin. Sebab tak ada siapa pun akan merasa bersalah dengan menghina perkataan ter-Palestin. Ini telah pun ditentukan oleh para ulama. Iaitu membebaskan Palestin ini berarti membebaskan Masjid Al-Aqsa. Membebaskan Masjid Al-Aqsa berarti mendapatkan kembali tanah suci orang Islam yang ketiga paling penting. Dan mendapatkan tanah suci orang Islam yang paling penting ini ada kaitannya dalam surah Al-Isra yang ada di dalam Al-Quran. Menjadikan kenapa dalam gerakan masyarakat awam di Malaysia, isu Palestin ini terpaksa diceritakan, dihujahkan seolah-olah dia perkara baru. Kerana berbalik kepada prinsip yang telah diatur oleh Imam Ghazali dalam bahagian akidah, dalam buku dia Ihya Ulumuddin. Kerana Imam Ghazali kata sistem ni mesti berjalan dalam 3 bahagian. Para ulama mestilah menjadi orang yang memandu perjalanan umat Islam sebagai orang yang paling kuat untuk menyatakan sesuatu. Dan oleh kerana ulama tak bercakap tentang isu Masjid Al-Aqsa, para ulama tak menekankan setiap kali apa itu pegangan kita sebagai orang Islam dalam keadaan Masjid Al-Aqsa yang telah dijajah oleh orang kafir. Dan yang kedua, para da'i. Oleh kerana para ustaz dan para pendakwah yang kemudiannya pergi mendakwah menganggap menceritakan tentang isu Palestin ini tidak menjadi keutamaan kerana dia tidak difatwa ataupun dia tidak dihujahkan oleh para ulama. Sebab kita ni ada 3 rangkaian, kata Imam Syafi'i, yang kata Imam Ghazali. Paling tinggi, para ulama, dia menentukan pola pemikiran umat. Yang kedua, para da'i, dia menyebarkan pola pemikiran tersebut. Dan kemudian masyarakat awam, orang yang akan menggerakkan pola pemikiran tersebut. Jadi apabila masyarakat awam mula bercakap tentang Palestin, kita menghadapi masalah untuk meyakinkan masyarakat awam bahawa kerja ini ada kaitan dengan agama. Kerana masyarakat awam kata dia refer balik kepada pandangan agama, ruang lompong yang sangat jelas, tak ada banyak perdebatan dan tak ada banyak pengujahan yang dibentangkan tentang Al-Aqsa. Sebab itu kalau tuan-tuan ke masjid kan,
Tuan-tuan akan mendengar lagi perkara yang paling jelas tentang dosa dan pahala, isu-isu semasa tentang berkaitan tentang apa yang disebut sebagai penghujahan daripada masjid sampai pengajian agama, kitab-kitab yang ditulis, rujukan kitab hadis yang tuan-tuan pelajari. Hinggalah mereka yang menjadi pakar hadis, menjadi pakar sirah dan menjadi pakar apa pun, tak seorang daripada mereka menulis atau mengkhususkan pendirian orang Islam dalam isu Masjid Al-Aqsa, iaitu membebaskannya adalah satu jihad yang dituntut. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Last sekali kita terpaksa balik kepada penerangan-penerangan yang berlaku dalam kerangka masyarakat sivil. Jadi bila dia jadi kerangka masyarakat awam, tuan-tuan datang dengar ni rasa macam buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sebab dia adalah pandangan seorang awam yang bernama Zainal Rashid Ahmad. Dan rujukan yang dibawa oleh Zainal Rashid Ahmad tak boleh disandarkan kepada mana-mana kata dakwah yang disampaikan oleh para da'i dan ustaz. Dan para da'i dan ustaz pula tak boleh memetik begitu banyak rangkaian mengenai mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada para ulama, kerana dia bukan perkara yang diutamakan dalam Islam. Ini kesukaran. Oleh kerana ruang lompong ni telah berlaku begitu panjang selepas 78 tahun Perancis dijajah, selepas 78 tahun Palestin dijajah. Tuan-tuan pun marah. Kerana sumut ini menjadi gerakan sivil yang akhirnya bergabung dengan gerakan sivil yang ada dalam kalangan masyarakat barat. Ini adalah konflik yang sangat besar bagi kami. Sama ada kita nak bersama dengan gerakan Islam, tetapi para ulama'nya tidak menyeru kepada perjuangan Masjid Al-Aqsa. Kita nak bersama dengan gerakan masyarakat Islam, tapi para ustaz dan para da'inya tak meletakkan ini sebagai perkara yang penting. Maksudnya tanpa Al-Aqsa, tanpa melakukan dosa besar dengan melakukan kebaikan, kita akan masuk syurga. Tanpa bercerita tentang membebaskan Al-Aqsa pun, kita boleh menunaikan 5 rukun Islam dan lengkap 6 rukun iman kita. Tanpa bercakap tentang Al-Aqsa pun, kita akan menjadi orang Islam yang sempurna. Maka Al-Aqsa yang menjadi bandar suci yang ketiga atau masjid suci yang ketiga bagi kita semua, terabai kerana perbincangan mengenai akidah kita dalam Islam, tak terjejas apa-apa pun selagi Al-Aqsa ini berada ataupun tidak berada di tangan orang kafir. Ini yang menjadi kerumitan. Baiklah, kita nak tunggu bila hinggalah nuansa ataupun bentuk pemikiran ini jelas di kalangan masyarakat sivil. 10 tahun, 20 tahun baru nak tunggu ulama menekankan bahawa membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah satu tanggungjawab. Kemudian nak menjadikan diskusi oleh para ustaz dan para da'i asatizah mengatakan bahawa berjuang untuk Gaza, berjuang untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa ini adalah satu tanggungjawab. Kita tak tahu bila, sebab sebelum saya lahir telah berlaku pendudukan ke atas Palestin. Pada bulan saya lahir, Jun, 10 hari bulan Jun adalah hari di mana Masjid Al-Aqsa dijajah. Itu yang menjadikan perbezaan kenapa hari ini naratif mengenai Palestin boleh ditentang dan didebat oleh orang Islam sendiri. Penghinaan, apa sebut, tuan-tuan boleh sebut. Sebab mereka yang berjuang untuk Palestin tak boleh berlindung pada hujah para ulama, kerana para ulama tidak menghujahkannya. Mereka yang memperjuangkan pada Palestin tentang Masjid Al-Aqsa yang menjadi sebahagian Palestin tak boleh berlindung kepada sokongan para da'i dan asatizah, kerana ini bukan perjuangan da'i dan asatizah. Maka itulah orang awam seperti kami terpaksa pergi ke Eropah. Kerana di Eropah, gerakan ini telah pun disebut sebagai satu gerakan tamadun. Berarti orang Eropah bila datang saja revolusi Perancis 1789. Apa yang diinginkan oleh Eropah? Setelah Eropah diterangkan kegelapan ilmu dia oleh Islam. Okey, kalau tuan-tuan tengok Andalus, empire yang dibuka pada abad yang ke-8, sampailah Andalus jatuh pada 1492. Ketika Andalus dibuka, orang Islam telah pun meneliti begitu banyak perkara daripada Baitul Hikmah yang dibuka 830 Masih, iaitu kira-kira 200 tahun selepas Rasulullah wafat. Khalifah Harun Aminur Rashid telah membuka, menemui algoritma yang sampai sekarang dipakai dalam media sosial. Orang Islam telah menemui algebra, kajian dalam ilmu matematik yang sangat hebat. Orang Islam telah menemui kajian psikologi oleh Abu Zain Al-Baqi seawal abad itu. Orang Islam telah menemui peranan kognitif dalam mempersiapkan hidup daripada kisah Abdul Rahman Al-Kindi. Ini di Baghdad. Bila Islam masuk pada abad yang ke-8 dan kemudiannya berlaku perang yang panjang dalam menentukan sempadan Eropah, mana satu sempadan Islam, mana satu sempadan bukan Islam, di mana sepertiga tanah Portugal itu adalah pernah Islam. Barcelona, tempat saya berdiri yang saya buat video tu, satu masa adalah sebahagian daripada kerajaan Islam yang dibangunkan oleh usaha seorang pendakwah dan seorang panglima perang yang sangat hebat, iaitu Tariq bin Ziyad, yang berlayar pada tahun 1698 dan kemudian membina Islam di Barcelona pada 711. Maka itu tuan-tuan, kerana permasalahan inilah, bila saya datang dalam sesi ataupun saya pergi ke masjid ke apa pun, saya kita mengalami masalah nak menentukan hal Palestin. Penghinaan-pinaan ke atas apa yang disebut tentang Palestin ini adalah benda yang dinormalisasikan oleh orang Islam sendiri. Barat
ketika para gereja akan menghukum mati barang siapa yang mengatakan dunia ini bulat. Gereja akan menghukum mati pada mereka yang percaya bumi mengelilingi matahari. Kerana sains adalah satu kebutaan di Eropah ketika Eropah ditakbir oleh gereja dengan sistem beraja dia. Islam telah menemuinya. Bila kemudiannya Islam berakhir pada 1462, Raja Mu'abil atau dikenali dengan Sultan Muhammad yang ke-11 berundur tanpa mahu berperang dan meninggalkan seorang lelaki tua yang bernama Ibrahim bin Attas berperang dengan 100 tentera untuk menentang 65,000 orang tentera daripada Kastalan yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabel. Dalam perang yang kemudiannya orang Islam 25,000 orang berundur meninggalkan tanah Andalus dan pergi ke utara Afrika iaitu Kairah ataupun Mesir sekarang kerana takut kalah akan perang. Tapi Eropah berhutang kerana sepanjang 800 tahun itulah ilmu yang datang daripada tanah Baghdad di kota Islam pergi sampai ke Katalan di tanah Sepanyol dan kemudian diekspor masuk ke Eropah menjadikan orang Eropah ini bangsa yang kemudiannya bertamadun. 1789 di atas tamadun besar yang mereka pinjam daripada Islam, mereka mula menyedari kekejaman dan konspirasi di antara istana dan juga gereja telah memiskinkan rakyat di atas nama menghapuskan dosa di bawah kuasa-kuasa ketua gereja. Lama-kelamaan, Eropah yang dibebaskan melalui Revolusi Perancis 1789 adalah Eropah yang kemudiannya pada tahun 2004 mula merasakan tindakan menghalang makanan masuk ke Gaza adalah satu kezaliman. Eropah yang belajar dengan membelakangkan agama Kristian dan kemudian menolak pandangan-pandangan yang berasaskan kepada bangsa kerana mereka berpegang pada human right ini merasakan apabila Hamas menang Pilihan Raya pada 2004 maka terpecahlah komitmen Palestin untuk bersetuju dengan perjanjian Oslo 1993 di bawah two-state solution kerana Hamas tidak bersetuju dengan two-state solution. Jadi bila berlaku saja sekatan tu, Eropah kata apa artinya kita menjadi bangsa yang bertamadun kalau kita biarkan rakan di seberang Mediterranean kita, iaitu orang-orang Islam yang berada di Gaza, yang kerana mereka telah mengundi sebuah parti yang tak disukai oleh Israel kerana menentang two-state solution, menang kita pulau dan kita pastikan orang-orang yang menyokong parti pembangkang Palestin ini hidup dalam kebodohan. Maka itulah sekatan mula dikenakan. Bila sekatan mula dikenakan, oleh kerana orang Eropah telah pun bersemarak dengan kesedaran apa yang mereka sebut sebagai ilmu dan kemanusiaan. Mereka mengatakan tidak guna kita menjadi bangsa Eropah yang berilmu, tetapi kita tidak menegakkan kemanusiaan, iaitu human rights. Maka mereka berlayar dan melancarkan apa yang dipanggil sebagai flotilla. Sebab itu saya pronoun bukan flotilla. Saya kredit kepada orang Spain kan orang Spain yang merancang. Maka dia dipanggil flotilla dalam pronunciation orang Spain. Maka bila gerakan menghantar makanan ini bermula, tuan-tuan, apa yang ada pilihan pada orang-orang yang melihat apa yang patut kita lakukan tentang Gaza? Kerana pandangan orang-orang Islam sendiri pun berada dalam keadaan ini adalah krisis kemanusiaan. Kita telah diletihkan oleh perang Somalia yang panjang dari 50 tahun. Ketika peristiwa ini berlaku kerana Somalia berperang sejak tahun 81, kita diletihkan pula oleh perang Afghan yang bermula pada 1979. Kita diletihkan oleh banyak krisis yang menjadikan akhirnya orang Islam menganggap bahawa Palestin adalah satu lagi krisis yang meletihkan. Dan kita terlupa bahawa di negara-negara Islam lain yang berkrisis, tiada tanggungjawab kita dari segi pegangan agama. Melainkan di Palestin ada, kerana ada Masjid Al-Aqsa. Akhirnya di atas keletihan dan kemudian pandangan cetek kita tentang ini isu bangsa Arab atau ini isu sebuah negara lain, maka semua orang tidak dapat berpegang bahawa ini isu Islam. Dan dia dirumitkan lagi adalah kerana satu, ketika kita menyambut hari Isra' dan Mi'raj, cuti. Kalau jatuh hari Jumaat, ya orang Kedah sebab boleh masuk ke selatan Thailand, sebab cuti jadi cuti berkamis, cuti jadi cuti berkembar. Kalau jatuh pada hari Jumaat atau hari Isnin, orang di Kuala Lumpur kerana dapat pergi bercuti ke Hat Yai, kerana 14 juta orang Malaysia telah masuk ke Hat Yai dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, peningkatan yang paling luar biasa kerana jatuh pada cuti berganda Isra' dan Mi'raj. Dalam Isra' dan Mi'raj pula, ceramah dia tetap bercerita tentang Burak. Ini bukan saya nak perkecilkan. Saya kata keseimbangan cerita. Tentang naik, kemudian nampak banyak wanita di neraka kerana wanita-wanita ini pernah menjadi isi neraka. Itulah yang kita ulang-ulangkan sampai semua tak tahu bahawa Isra' dan Mi'raj adalah penanda aras yang paling penting tentang Masjid Al-Aqsa. Kerana kemuliaan Masjid Al-Aqsa ini kerana berlaku Isra' dan Mi'raj, peristiwa turunnya solat, perintah solat. Jadi pada hari tersebut, masjidnya pun kurang, ustaznya tetap bercakap apa yang dia nampak di neraka dan apa yang berulang-ulang tentang peristiwa Isra', iaitu
Nabi berkendera di atas sayap Jibril daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian berlaku peristiwa Mi'raj daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan siapa pun tak pernah menceritakan tanah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu kini dikepung dan dikuasai oleh Kristian, dikuasai oleh Yahudi di bawah nama Jerusalem Timur. Ataupun Yahudi nak menamakan dia sebagai Temple the Mount, tempat di mana mereka akan membina Haikal Sulaiman kerana mereka percaya. Saya cerita pada tuan-tuan, perebutan Masjid Al-Aqsa ni adalah kerana dua perkara. Orang Yahudi kata penyelamat mereka, Mesiah mereka akan turun betul-betul di tapak Masjid Al-Aqsa. Dan penyelamat mereka adalah keturunan daripada Nabi Daud. Orang Islam percaya keyakinan iman kita ni adalah tempat di mana Imam Mahdi yang telah dibai'ah di Mekah dan akan pergi untuk membebaskan semua kekufuran daripada Dajjal. Itu kepercayaan. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan, orang Yahudi berpegang tentang Haikal Sulaiman, iaitu betul-betul di atas garis lapang Masjid Al-Qiblatin dan sampailah Dome of the Rock. Dome of the Rock, masjid warna kubah emas tu yang tuan-tuan tengok, Al-Qiblatin kubik masjid yang berkubah biru. Di tengah-tengah lapang tu, Israel meletakkan paksi yang utama. Kerana inilah tempat di mana Haikal Sulaiman akan dibina dan kemudian turunnya Mesiah mereka daripada keturunan Nabi Daud. Dia pegang itu keutamaan mereka pada akhir zaman. Dan dia tak ada dalam keutamaan orang Islam kerana kita hanya akan ingat Mekah dan Madinah. Sebab itulah saya fikir masa awal perang berlaku, Oktober 2023. Dan bila kita kata Gaza berada di tebing, kita kata Masjid Al-Aqsa berada di tebing barat, ada komen naik dekat live saya. Oh patutlah. Saya selalu dengar Mekah dengan Madinah, duk tanya-tanya Masjid Al-Aqsa kenapa orang tak pergi. Dia ingat Masjid Al-Aqsa tu berada dalam tanah suci Mekah saja. Dia berada dalam tanah Arab Saudi. Maka saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, inilah perkara yang paling rumit dalam mengimbangi kecintaan kita kepada Masjid Al-Aqsa, kerana naratif yang disusun ini adalah kisah kemerdekaan Palestin. Sedangkan kemerdekaan Palestin adalah alat. Kerana dalam undang-undang moden, wujud apa yang dipanggil istilah negara bangsa. 1946 lepas Perang Dunia Kedua ni, Liga negara-negara dipindah kepada PBB. PBB ni mengatakan nation state ni akan menentukan wilayah sesebuah negara bagi mengelak dan mengakhiri zaman kolonialisme. Sebab tu kita pun ada sempadan kita. Seketing kera bawa sampai ke sini, ini adalah wilayah Malaysia. Berdasarkan tanah Melayu ni dulu dijajah oleh British. Wilayah yang mana berada di bawah pendalukan Belanda dimerdekakan sebagai Indonesia. Wilayah yang berada bawah Sepanyol kemudian oleh Amerika dimerdekakan sebagai wilayah Filipina. Maka orang menganggap bahawa Palestin ini juga adalah sebuah negara yang sedang menuntut wilayah merdekanya. Palestin tak pernah merdeka dan tak pernah diiktiraf sebagai sebuah negara anti sekarang. Inilah konflik di mana saya nak memperingatkan tuan-tuan semua bahawa dia bukan kisah negara bangsa saja. Kerana uniknya Palestin ada tanah suci, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan kerana tiada keimbangan di antara para ulama dan juga para da'i dalam mengembangkan kesedaran mengenai Palestin, bila tuan-tuan dengar saya cakap tentang Palestin, tuan-tuan akan kata, oh, ini satu lagi topik selepas Afghanistan. Ini satu lagi topik selepas kebuluran dan juga perang saudara di Somalia. Oh, ini satu lagi topik tentang kemusnahan orang Islam selepas Arab Spring, sama ada merujuk kepada Libya ataupun merujuk pada Syria. Rumit untuk kita menyatakan ini adalah satu pegangan yang berkaitan dengan keimanan kita. Kerana barang siapa yang beriman dengan Al-Quran, dia kena beriman dengan seluruh isi Al-Quran. Dan salah satu daripada ayat isi Al-Quran adalah kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Maka itu kalau tuan-tuan tengok, setiap kali orang Israel berdalil kepada masyarakat barat, dia bawa dalil apa? Dia kata kemuliaan Masjid Al-Aqsa sekali disebut dalam Al-Quran, tapi 593 kali disebut dalam kitab kami. Dan dia akan mengatakan bahawa orang Islam dah ada dua bandar suci, Mekah dan Madinah. Kami nak satu je, Haikal Sulaiman ataupun Mount of the Temple yang kami nak jadikan tempat kami suci kami. Dan mereka mengatakan apa? Orang Islam telah pun dipecah dan dibantu oleh Barat untuk ada 27 buah negara Arab selepas 1946. Kami hanya minta sebuah negara kecil saja bernama Israel. Kalau tuan-tuan pergi, kena investigate dengan Israel. Dan Israel akan hantar intelijen untuk brainwash tuan-tuan. Inilah brainwash yang dia buat kepada seluruh orang-orang Barat yang dia tangkap setiap kali belayar masuk ke dalam wilayah dia untuk menyedarkan orang Barat, kenapa kamu menyokong pembentukan sebuah negara Palestin sedangkan orang Islam dah ada 27 negara. Dan mereka ada lebih kurang dalam 400 juta orang bangsa Arab, takkanlah tak boleh ambil 8 juta orang Palestin sikit demi sikit duduk dalam 27 negara. Berilah kami sebuah tanah kecil untuk kami membina sebuah negara Israel. Dan didalilkan lagi kita dah ada dua kota suci.
Dan didalilkan lagi bahawa 1593 kali disebut dalam kitab mereka dan hanya sekali disebut dalam Al-Quran. Last baru dia sedar kita orang Islam, dia sepenat lah dia ceramah. Kalau time dia brainwash saya tu, dia ingat saya orang Filipina. Jadi bila dia, give me your passport, dia tengok Malaysia, dia turun marah. Sebab dia rasa 10 minit dia torture saya untuk menyokong Israel tu, tak masuk sebab saya orang Malaysia. Dan dia pun tahu pula, pasport Malaysia satu-satunya yang mengharamkan masuk ke tanah Israel. Jadi saya nak mengingatkan tuan-tuan pada malam ini, dalam keseluruhan kita yang berpegangkan pada agama, walaupun perjuangan dalam menentukan kemerdekaan Palestin inilah perjuangan memenuhi agenda apa yang disebut nation state yang telah dipersetujui pembentukan dia 1946. Tapi dalam satu hal yang lain, kerana dunia bukan semua negara Islam, 57 daripada 163 negara ni 57 negara Islam. Kita tak boleh menyusun naratif di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan mengatakan Majlis Al-Aqsa itu hak orang Islam kerana kemuliaannya. Maka semua orang menyertai perundangan antarabangsa nak bentuk Palestin merdeka sekarang ni adalah sebagai sebuah negara kerana undang-undang antarabangsa mengatakan barang siapa yang menjadi tuan punya tanah, maka tanah itu apabila dimerdekakan dia adalah tanah milik bangsa tersebut. Cuma spesifik dalam kejadian di seluruh dunia selepas Perang Dunia Kedua, hanya Israel yang membina sebuah negara di atas tanah haram yang dibawa oleh orang British. Tak ada peristiwa tersebut berlaku waktu British nak memerdekakan Asia Selatan. Di bawah India besar, jajahan yang dia jajah, dia telah membuat garis pemisah. Orang-orang yang mana dia kata Islam dan kemudian kamu nak tinggal di tanah orang Islam, kamu pergilah ke Pakistan Barat. Mana-mana orang Islam yang kamu tinggal jauh di bahagian timur tanah Asia Selatan, pergilah kamu ke Pakistan Timur. Jadi 1946 dia merdekakan tanah India dengan nama India, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Tahun 1974 berlaku perang saudara, akhirnya Pakistan Timur ni orang-orang Benggala mengisytiharkan diri mereka sebagai Bangladesh. Lenyap Pakistan Timur, muncullah Bangladesh. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, apakah kerumitan kita yang sebenar? Kerumitan orang Islam yang sebenar adalah kita menganggap memperjuangkan Palestin adalah memerdekakan sebuah negara. Rumit untuk menanamkan kepada tuan-tuan dari segi hujah siwal orang awam macam saya ni, memerdekakan Palestin adalah tanda kita melaksanakan keimanan kita kepada Al-Quran dan kita membebaskan tanah suci kita. Kerana saya tak cukup dalil dan saya tak cukup pengaruh, kerana saya kata tadi kan kata Imam Ghazali ketika dia menyiapkan bahagian akidah dalam kitab yang sangat tebal Ihya Ulumuddin. Dia dah gariskan dah, 3 benda ni. Mesti ada kekuatan 3 benda ni untuk menentukan bagaimana orang Islam menentukan dasar mereka sebagai umat. Iaitu pertama, dipandu oleh para ulama. Kemudian, semua yang dipandu oleh para ulama, dihujahkan oleh para da'i. Orang yang menyampaikan agama. Para asatizah, ustaz dan ustazah. Dan dia menjadi prinsip orang Islam. Yang saya sebut tadi, bila saja orang-orang Yahudi ingin menubuhkan negara Yahudi, dia ada jelas pandangan Judastat yang dimulakan oleh 200 orang Yahudi yang mempunyai modal kewangan, propaganda, ahli akademik dan para mereka yang pakar menulis naratif. Mereka tulis 1897 naratif. Dan naratif ni diguna pakai orang Israel sampai sekarang. Daripada 200 orang yang bertemu di Basel, Theodor Herzl membentangkan satu, ada pembaikan perubahan ayat, mereka sebut deklarasi Basel, iaitu persetujuan orang-orang Yahudi yang tidak bernegara untuk mengambil Palestin sebagai tanah mereka. Ini saya kata beza kenapa orang-orang Israel tersusun dengan rapi dalam menyusun agenda. Sebab 1867 mereka dah ada untuk menguasai ekonomi. Bagaimana? Peganglah ekonomi di negara-negara yang kemudiannya akan menjadi negara pemacu menyokong kita. Sebab itu mereka berada di hampir semua negara untuk mengugut apa saja berkaitan ekonomi kalau kamu tidak menyokong Israel. Ini 1867 kerana mereka tahu inilah pola yang akan membentuk cara orang Yahudi berfikir. Kemudian dalam tu pula dia kata kuasailah media, kerana media yang akan menentukan pola pemikiran Israel. Maka orang Israel walaupun jumlah dia hanya 24.5 juta di seluruh dunia, dengan yang tinggal di tanah Israel 8 juta, yang tinggal di tanah Amerika sekitar 8 juta, yang lain berselerak di tanah-tanah yang lain. 24.5 juta kalau tuan-tuan tengok kedudukan penyusunan yang dibuat oleh sebuah yayasan yang mengendalikan berapa jumlah orang Israel yang berada di seluruh dunia. Kerana mereka ada apa yang disebut 1867, The Judastat, yang menjadi kitab mereka itu menubuhkan negara Yahudi. Dan kemudian bagaimana nak menguasai semua segmennya, ekonomi, kemudian segmen politik dan juga segmen media. Tapi kita jadi rumit kerana macam mana kita nak melawan naratif yang tersusun pada 1867
Kerana hingga hari ini kita tak jelas tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa. Hingga hari ini kita tak jelas membebaskan Palestin ini asasnya apa. Dan sampai hari ini kita pun tak jelas Gaza ini bagaimana kedudukan dia. Kerana ketidakjelasan inilah tuan-tuan, kita susah nak membina. Kerana orang tanya orang Islam ni ramai, besar. Kita ni 1.8 bilion daripada jumlah penduduk dunia. Dan nak melawan satu bangsa yang hanya ada 24.5 juta penduduk di dunia. Kenapa kita tidak boleh melawan? Kerana asas berfikir itu tidak ada. Asas untuk berpegang pada perjuangan itu tak ada, kerana dia menjadi asas yang telah dilonggar-longgarkan dan boleh dipegang pada siapa dengan dalil-dalil yang berbeza. Sebab itu ada ustaz kata, buat apa pergi, seperti melemparkan diri ke dalam bencana. Sebagian ustaz kata pula dah tahu gagal, kenapa nak pergi. Sebagian ustaz tu pula kata, kenapa tak bantu orang dalam tempat sendiri. Kerana mata mereka pun tak nampak kedudukan Masjid Al-Aqsa. Kerana mata mereka dilatih bagi makan 40 jiran yang dekat dekat rumah. Dia faham itu je. Seorang lagi pula kata, pergi untuk menang. Kalau kalah jangan pergi. Kerana dia tak fikir bahawa membebaskan Masjid Al-Aqsa, kalah menang itu adalah jihad. Kerana ini adalah rumah suci Islam yang ketiga paling suci. Jadi kita ni berhujah nak cari satu kesepakatan orang Islam yang besar jumlah dia. Untuk menentang satu Bani Israel yang kecil dia. Tetapi telah memiliki kitab yang asas tentang The Judah State. Dan kitab ini dibina 1867 di bawah deklarasi di Basel. Diperkasa tahun demi tahun. Dan jumlah mereka kecil tetapi strategi mereka jelas. Jumlah mereka kecil, pegangan mereka berasas. Jumlah mereka kecil dan tinggal di pelbagai negara mereka disatukan oleh satu fahaman yang sama. Jadi ini yang menjadi perbincangan orang selalu kata bangsa Arab. Kenapa kita ada perkataan bangsa Arab? Kerana para ulama tak mengatakan bahawa ini adalah rumah suci bagi umat Islam, tidak tertakluk kepada bangsa. Ini adalah urusan Palestin. Kerana para ulama tak menjelaskan bahawa ini bukan urusan bangsa Palestin. Kerana dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa ini disebut milik orang Islam. Rumah suci bagi orang Islam. Tak dipecah-pecahkan mengikut peta yang ditentukan oleh Barat. Tak dipecah-pecahkan mengikut Asabiah. Siapa yang paling dekat dengan berada tempat tu. Tapi orang Israel ada pandangan yang jelas. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kenapa lagu kebangsaan Israel boleh diubah pada tahun 2014. Tak pernah kita dengar sebuah negara dalam dunia mengubah lagu kebangsaan. Kerana apabila Israel nak membinakan sebuah negara dia, sebelum dia ambil hak tibah sebagai lagu kebangsaan dia, adalah kerana mereka belum lagi. Kerana hak tibah ni, mereka belum ambil lagi. Saya tunjuk peta sekejap. Ini hak tibah. Okey. Kerana hak tibah ni, peta ni, waktu mereka dapat tanah Israel ni, dan kemudian inilah tanah yang dijanji, inilah bahagian tanah yang dipecahkan. Dia tak ada lagi lagu hak tibah sebab kedudukan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ni berada dalam tanah orang Islam. Waktu 1967 Israel tak boleh pecah tembelang dia dengan buat lagu kebangsaan dia yang kemudiannya menjadikan dunia takut untuk mengiktiraf dia. Maka dia sembunyikan dulu. Nyanyikan lagu kebangsaan yang lain. Jangan nyatakan pada dunia yang kita nak Jerusalem. Iaitu wilayah yang kita percaya, itulah tempat kita beriman tentang akan datangnya Dajjal ataupun datangnya Mesiah mereka daripada keturunan Nabi Daud. 2014 dia tukarlah lagu dia sebab dia dah ambil. Dia ambil. Bila dia ambil dan dia menang dalam perang 1967, untuk membolehkan orang-orang dia menentang dunia. Orang Israel mesti menentang dunia sebab dunia akan balik pada peta ini. Ini peta 1967 yang telah dipersetujui oleh dunia. Kalau peta ini dibalikkan dalam bentuk Palestin merdeka, berarti tanah yang mereka nak ini akan jadi milik orang Islam. Selepas orang Islam tak jelas pendirian untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, selama 59 tahun, orang Israel mencuri tanah-tanah orang Islam 60% di tepi barat. Berarti kawasan tepi barat ini, saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini Sabak Bernam kan? Betul Sabak Bernam kan? Betul. Tepi barat ini luas dia adalah 5,860 km persegi. Okey, tanah yang tuan-tuan duduk ini adalah 1,000 km persegi, 997.9 km persegi. Milik orang Sabak Bernam. Berarti Palestin ni lebih kurang 5 kali ganda je besar pada tanah Sabak Bernam. Okey, orang Israel ni ambil tanah Palestin ni hinggalah Palestin ni tinggal 2,000 lebih km persegi berdasarkan ni pokok rambutan hijau yang tinggal. Ingat kalaulah dunia balik kepada two state solution atau balik kepada agenda yang sedang diperjuangkan sekarang, Palestinian Liberation, kemerdekaan Palestin,
mesti balik pada tanah ni. Kenapa? Kerana 1967 PBB meluluskan ini sahaja ruang tanah Israel, bakinya adalah tanah Palestin. 2016 ada satu lagi deklarasi, orang Israel kena keluar daripada tanah-tanah yang diduduki. Deklarasi itu sebut. Berarti tanah yang diduduki dia keluar, maka inilah tanah yang dia kena tinggal pada orang Palestin. Tapi dia takkan tinggal, dia ubah lagu kebangsaan dia dengan menyebut ayat yang terakhir dalam lagu Hak Tifah. Kita akan kembali ke Jerusalem. Tengok Zionism adalah satu gerakan sekular. Menggerakkan orang Israel untuk bersatu membina sebuah negara Israel di atas tanah Palestin pada tahun 27, menjadi lebih ramai pada tahun 37. Perang dilancarkan tahun 47 dengan sokongan United Kingdom, mereka membina negara tahun 48. Kemudian piagam tersebut dipindah hinggalah Hak Tifah ini dijadikan lagu kebangsaan. Mana mungkin kalau kita berada dalam keadaan sekarang saya cakap macam ni, Abang Gomor serang saya dengan mengatakan two-state solution, berkali lagi. Besok datang pula seorang lagi Kasturi derhaka ke, Lekiu derhaka ke, menyerang. Kita akan menghabiskan masa untuk menentukan di mana pinjaman kita untuk Palestin ketika orang Israel dah mengubah lagu kebangsaan dia dengan mengatakan kita tak akan balik pada peta ini. Kerana dalam lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh kanak-kanak mereka dan orang dewasa mereka, Hak Tifah, Jerusalem adalah tanah kita. Tengok lirik yang terakhir. Kerana mereka mempunyai pendirian yang jelas bagaimana mereka nak membina sebuah negara Israel Haram ini secara kekal. Israel Haram bagi kita, tapi tanah yang dijanjikan ataupun the promised land di kalangan mereka. Kerana mereka tahu mereka boleh berbuat apa saja pun, kerana musuh mereka yang ramai 1.8 bilion orang Islam ini masih lagi berada dalam garis kelabu untuk menentukan bagaimana nak membela Palestin. Mereka walaupun ada 24.5 juta orang, ada satu negara yang kerajaan politik dia berasaskan coalition, tapi semua coalition ini bersetuju. Saya jelaskan kepada tuan-tuan Kenapa coalition ini menjadi kuat? Kerana 32 kerusi yang dimenangi oleh parti Likud dimenang oleh sekular modern. Likud ni adalah parti sekular modern. Dia dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dengan nama manggilnya Bibi, boleh juga dipanggil Bagi. Okey, dan kedua dia ada parti lagi Shas. Parti ni nama Shas. Dan dia ada parti Torah Judaism. Shas ni ada 11 kursi. Torah Judaism yang dipimpin oleh Moshe Gafni, dia ada 5 kursi. Dia ada 6 kursi, tampur 17 kursi. Parti ini berpegang kepada konsep nak mendapatkan tanah ni. Parti Likud berpegang pada konsep untuk menghapuskan seluruh bangsa Palestin. Dia disokong lagi oleh dua parti. Bezalel Smotrich, yang parti dia dikenali sebagai religious Zionism, dan disokong oleh seorang lagi, si gemuk pendek tu, yang Ustaz Mat buat lempeng atas kepala dia, iaitu Itamar Ben-Gvir. Okey, dia campur tiga parti ni, tuan-tuan. Sebenarnya mereka bukan menjadi semakin lemah. Tiga parti, Likud mahir dalam penstrukturan ekonomi dan secularism Zionis. Parti Shas yang ada 11 kursi mahir dalam menyampaikan hujah-hujah kitab Torah untuk mempengaruhi orang-orang Israel bahawa hendaklah kita kembali ke tanah Masjid Al-Aqsa, tukar segera. Dia menjadi apa yang dipanggil sebagai Temple of the Mount ataupun Haikal Sulaiman. Manakala orang-orang ultra yang saya kata tadi, Bezalel Smotrich dan juga Itamar Ben-Gvir, dia mahir dalam bidang bunuhlah orang Palestin kerana genocide ini dihalalkan oleh Amalek dalam kitab Hebrew Lama. Berarti walaupun tuan-tuan nampak kerajaan ni kerajaan coalition, saya tak sentuh di Malaysia, dia Malaysia coalition dia lain. Ini coalition yang sebenarnya disebut oleh orang bukan melemahkan Israel. Coalition yang membolehkan Israel berjalan dalam 3 langkah yang memang dah ada dalam Judah Start. Bina sebuah negara yang ada asas ekonomi, kerana Likud adalah parti yang berasaskan kepada apa dipanggil sebagai parti duniawi bagi orang Israel. Kemudian pecah lagi. Kursi yang kedua terbesar disokong oleh kumpulan Ortodok, yakni mereka yang menjadi ahli kitab bagi orang Israel, yang mengatakan mengambil tanah Masjid Al-Aqsa itu adalah wajib, perkara yang paling asas dalam membina negara Israel. Dan yang ketiga, mereka ada parti ultranasionalis yang ada 11 kursi, yang mengatakan membunuh orang Palestin adalah tanggungjawab kerana tanah ini adalah tanah milik kita. Berarti walaupun dia membentuk coalition, seperti kata seorang Yahudi yang anti-Yahudi ataupun Yahudi yang anti-Israel, Profesor Noam Chomsky. Kata Noam Chomsky, inilah kerajaan yang paling bahaya, kerana yang mengejar dunia, parti Likud, harus mendapat sokongan kepada yang mengejar kematian, iaitu parti Shas, iaitu nakkan dalil mati besok akhir zaman, turunlah keturunan Nabi Daud. Kita telah melaksanakan apa yang kitab Torah tulis untuk kita, dan memenuhi kehendak ultranasionalis yang tak mau tengok orang Palestin seorang pun tinggal di atas tanah yang mereka nak sebut sebagai promised land, termasuk di atas tanah Gaza dan di atas tanah tepi barat.
Pandangan ini jelas walaupun mereka berkelahi. Sebab mereka telah merujuk Judah Start 1867. Rumit bagi kita kerana kita nak rujuk pandangan apa? Tidak ada ulama kita yang meneliti the Judah Start, tiada pendirian, kita tak pernah buat satu jumhur, kita tak pernah buat satu pertemuan untuk mengabsahkan barang siapa berpendirian tentang Al-Aqsa, inilah pendirian agamanya. Tak ada. Dan kita tak ada para da'i yang nak bawa satu perkara mengenai Al-Aqsa dalam konteks Palestin mengatakan inilah pendirian yang telah diputuskan oleh para ulama kita, maka menjadi tanggungjawab para asatizah menyampaikan kepada orang-orang awam bahawa berjuang untuk Palestin ini berkait dengan agamamu secara langsung. Kerana merujuk apa kata Imam Ghazali, ulamanya kena tentukan dulu. Kemudian dikembangkan oleh para da'i. Kemudian dipatuhi oleh mereka yang menjadi orang awam, yakni umat. Walaupun kita ada 1.8 bilion orang, kelemahan kita adalah kita tak ada pandangan yang jelas tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa. Kalau ada, hujahnya berbeza-beza. Atau hujahnya berpecah-pecah dan tak boleh nak diukur di mana jumhur tersebut dibuat. Iaitu kesepaduan para ulama di seluruh dunia yang mengatakan ini adalah tanggungjawab akidah. Maka kerana dia tak jadi tanggungjawab akidah, dia jadi kata buat apa pergi. Sebab dia bukan tanggungjawab akidah, buat apa derma? Buat apa sokong? Buat apa ikut orang putih? Semuanya menjadi kata-kata seolah-olah Masjidil Aqsa ini kedudukannya adalah satu perkara yang tidak jelas dalam agama. Jadi macam mana 1.8 bilion orang penduduk, orang Islam, ataupun kita di negara kita ambil, macam mana lebih kurang 24 juta orang Islam yang orang Malaysia yang beragama Islam nak ada pendirian. Buka pandangan ustaz ni, dia kata jatuhlah kamu dalam orang menjahanamkan diri sendiri apabila kamu menyerahkan diri kamu pada malapetaka. Satu lagi ustaz kata kalau dah tahu nak kena tangkap, pergi kena tangkap juga, maka dalilnya jatuh haram. Satu ustaz lagi kata bantulah orang yang dekat dengan kamu. Jadi apa yang boleh saya sebut, Israel tidak menjadi kuat kerana ramainya orang. Israel tidak menjadi kuat kerana adanya Amerika. Israel tidak menjadi kuat kerana dia adalah sebuah negara yang kuat. Dia menjadi kuat kerana dia ada pandangan yang jelas apa yang dia mahukan ke atas tanah Palestin. Bagi golongan sekular, ada negara baik daripada tok nenek kita berbangsa di Eropah, banyak wang tapi tidak diterima dan dianggap pariah. Bagi golongan ultranasionalis mereka pula, ambil tanah ni, bunuh semua orang Palestin kerana ini adalah tanah the promised land. Okey, bagi orang-orang yang mengharapkan akhir zaman Yahudi pula kata, bersedialah, dapatkanlah segera Masjid Al-Aqsa kerana Mesiah dah dekat dah nak turun. Lembu merah pun dah merah kulitnya tapi tak boleh disembelih kerana Haikal Sulaiman masih lagi menjadi tapak milik orang Islam yang dikenali Masjid Al-Aqsa walaupun kita dah jajah selama 59 tahun. Ini konflik yang dialami, kenapa kita ramai tapi kita menjadi riuh kerana apa? Kita berpecah belah dalam soal berjihad ataupun meletakkan itikad kita tentang Masjid Al-Aqsa. Kenapa orang Israel yang sangat kecil menyusun strategi yang sangat jelas dalam penguasaan mereka ke atas dunia kerana 3 puak yang berada. Kalau kita kata tadi lah kita ada 3 puak ni. Asas yang Imam Ghazali kata bagaimana mengukuhkan ummah, dia pun ada 3 puak. Satu puak akan memajukan ekonomi, mereka dipanggil sebagai sekular Yahudi. Parti-parti mereka yang besar termasuklah Likud, Lieberman, parti mereka adalah parti Front Nasional. Bagi mereka yang nakkan pula penghapusan orang-orang Palestin daripada tanah Israel kerana kita mahukan ini tanah penuh milik kita tanpa seorang pun Israel tinggal, tanpa seorang pun Palestin tinggal, termasuk 2 juta orang Palestin yang menjadi warga Israel. Mereka berlindung daripada parti-parti bergerakkan kepada ultranasionalis Israel. Manakala yang akan menghujahkan Torah dan juga kitab-kitab mereka untuk mengatakan bahawa datangnya akhir zaman bagi menentukan kita mendapat kembali akhirat yang kita nak dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka bergantung pada parti Ortodok. Inilah yang dipanggil zaman politik Israel yang nampak rapuh tapi gabungan yang paling kuat kerana 3 jalur ini memerintah Israel. Nampak macam Israel ini negara rapuh kerana coalition dia pecah pada 3 parti utama. Tetapi coalition ini melengkapkan usaha untuk mendapatkan Masjid Al-Aqsa. Likud yang berorientasikan dunia mendapatkan sokongan ekonomi kerana Likud menguasai pelobi-pelobi ekonomi Amerika yang pelobi-pelobi Israel yang berada di seluruh ekonomi Amerika. Orang-orang ultranasionalis akan menanamkan hajat kepada orang Israel, bunuhlah bayi Palestin tanpa rasa bersalah. Kenapa mereka membunuh tanpa rasa bersalah? Kerana menghapuskan orang Palestin memenuhi kehendak agama mereka.
Dan bagi orang yang lain pula yang tak pedulilah apa berlaku pada dunia, yang tak pedulilah apa berlaku dalam perang, tapi kami nakkan Masjid Al-Aqsa, mereka menyokong parti Ortodok ataupun dipanggil sebagai parti Yahudi Ortodok, sama ada parti Syas ataupun parti-parti kecil yang lain. Sebab parti Syas ni dia ada satu lagi parti lain saya tak boleh ingat, tapi Ortodok ada 15 kursi, Ortodok menyokong parti Likud. Ini menjadikan satu kerajaan yang ada banyak masalah tapi tak pernah jatuh daripada 2022. Kerana asas mereka bergabung ini menguntungkan mereka, kerana runut bangsa Israel yang terpecah tiga bersatu dalam sebuah kerajaan yang dianggap lemah, tapi melengkapkan agenda orang Israel untuk memenuhi apa yang disebut untuk meluaskan lagi dan melengkapkan sebuah negara Israel yang telah dirancang dalam The Judah Start pada 1867. Susah rujuk Judah Start. Nak kembangkan asasnya dah ada dalam Judah Start. Nak buat begini kata mereka dah ada dalam The Judah Start. Dan The Judah Start ni pula, kitab untuk membina sebuah negara Israel Haram, telah diteliti oleh pemikir, pakar propaganda, ahli ekonomi dan mereka yang kemudian memanipulasi Torah untuk dijadikan sebagai gerakan politik. Itu saya jelaskan pada saudara. Rasanya dah macam penat. Saya agak pendek, tapi tuan-tuan dapat padat dia. Kenapa kita berada dalam titik yang lemah walaupun kita ramai. Dan kenapa Israel berada dalam titik yang kuat walau mereka sikit. Dia bukan soal siapa banyak duit. Dia bukan soal siapa yang berjaya mempengaruhi Amerika. Dia bukan soal siapa yang sebenarnya menguasai dunia. Dia soal adalah bagaimana bangsa itu mempunyai pendirian yang jelas dalam usaha mereka, dan bagaimana umat Islam tidak mempunyai pendirian yang jelas tentang Masjid Al-Aqsa, yang mana simbolnya adalah titik penting dalam sebuah negara Palestin. Sekian, terima kasih.